manusia merubah kodrat Allah. Dalam menyatakan Allah adalah ahsanul khaliqin. Bahasa taghyir bentuk manusia hukumnya haram. Tahsin manusia hukumnya jawab. Lain taghyir, lain tahsin. Tahsin adalah fikat igau. Itu tahsin. Boh me'ab itu tahsin. Kemudian adalah taghyir makri, kau igau. Taghyir makri adalah ubah watak muka manusia. Itu taghyir. Taghyir hukumnya haram, tahsin hukumnya boleh. Najid yang kira tahsin ke? Ini taghyir. Ya putih ini ada kalam muka ji bujur. Yo bukan kabula kai ubah. Itu taghyir ke. Harim pulam. Yo muda inang bandu daw kaje ke bapak ne mi kaje buat kuragam. Lebelor yo nego. Teman alhamdulillah ni begat kedanya urang ni peng ni ko. Karena yang begat-begat mana ai begat dia urang ni peng ni ko. Yang begat-begat dari inang galak kagam ke ubut muka galak keraya urang jai peng ni ko. Ini dia le peng. Macam mana dia ke? Ana betul ini ko. Mungkin demikian. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum.